Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Okey, hari ini saya nak sharekan, berkongsi satu ilmu yang mana tuan-tuan dan puan boleh mendapat penjimatan interest expenses ataupun interest perbelanjaan interest, faedah-faedah atas perbelanjaan. Yang mana contoh, tuan-tuan dan puan beli rumah kan, housing loan. So bila kita tengok OPR, peranan OPR ni, bila kata OPR sekarang rendah lagi 2.75. Okey, dulu mungkin tuan-tuan dan puan beli 10 tahun yang lepas ataupun 5 tahun lepas ataupun 20 tahun yang lepas, masa time tu mungkin OPR 3.5 kan, 3.5, 3.75. Okey, bila tuan-tuan dan puan nampak keadaan macam gini, okey, saya nak share pada tuan-tuan dan puan supaya menggunakan teknik ni supaya tuan-tuan dan puan dapat penjimatan. Sebagai contoh okey, dulu saya beli rumah CIMB, saya pakai CIMB example 2.75. Sebab sekarang ni OPR kita 2.75. Saya nak share pada tuan-tuan dan puan supaya dapat interest expenses saving. Kita save duit kita, katakan dapat save dari 100,000 ke 50,000 ke, banyak. Kalau tuan-tuan dan puan gaji sebulan dalam 7,000, 50,000 bagi 7,000, berapa bulan tuan-tuan dan puan dapat free gaji? Okey, very simple. Contoh CIMB, saya buat housing loan CIMB, ada beli rumah berapa rumah ke-3 ke-4. Okey, rumah ke-5 kot. Okey. So, okey, CIMB Okey, CIMB housing loan. Saya beli rumah CIMB housing loan, tak ingat berapa dia punya interest. Okey. So, apa yang perlu buat adalah, okey, tak silap CIMB housing loan dulu tahun 2023 berapa I punya interest rate. Ya, kita tengok dulu. Okey, interest. Okey, kita tengok interest rate CIMB housing loan berapa. So, first, you all tengok dulu perjanjian agreement SPA tu dulu. Masa tu beli rumah berapa you punya interest. Kalau government servant, okay, example government servant 4% kan. So, bila katakan OPR rendah, kita boleh refinance. Ada dua kaedah. Refinance sama ada you ambil cash ataupun refinance you jimatkan masa pembayaran you. Contoh, kalau sebuah rumah, you beli rumah, you kena bayar dalam lingkungan lebih daripada 15 tahun. Ibarat you beli rumah secara double. Okey, kita tak nak macam gitu. Kalau you beli rumah, kalau boleh you habis pembayaran rumah bawah 15 tahun. So, di sini saya sharekan you tuan-tuan dan puan. Okey, katakan kat sini. Okey, kena ingat dia ada yang BLR, basic lending rate. Okey, macam gini kan. Okey, CIMB. Okey, 4.80. 5.20. Nanti saya akan tengok saya punya perjanjian berapa dia punya gap sekarang. Okey, dia bagi harga rumah below 200k campur 2.45 effective rate. Okey, kat sini tuan-tuan dan puan, kalau rasanya masa tuan-tuan dan puan tengok tahun bila tuan-tuan pergi tahun 2023 ke 2022 ke 2021 ke, tuan-tuan dan puan beli rumah, berapa kadar interest rate pada time itu. Then tuan-tuan dan puan sekarang OPR rendah kan. Okey, pergi dekat bank yang berkaitan okey. Ini adalah kaedah yang banyak orang tak tahu. Biasa banker-banker saya tahu. Okey. So, dekat situ tuan-tuan dan puan, okey. Sekarang ni tuan-tuan nak tengok berapa tuan-tuan dan puan ikat. Katakan tuan-tuan dan puan dah ikat 20 tahun ke 30 tahun ke. Saya cadangkan sama ada, okey, tuan-tuan dan puan, katakan dapat berjimat contohnya. Okey, bila tanya bank, okey, Cik Zakaria, tuan-tuan you dapat penjimatan lah bila kita buat perkiraan. Kalau you buat refinance sekarang dengan OPR yang rendah, you dapat berjimat lebih kurang 100,000. Example sama ada I nak ambil 100,000 dan menabung terus dekat unit amanah, boleh untuk long term. Lepas tu nanti I akan tutup balik akaun rumah ni pakai duit 100,000 tu. Faham tak? Contoh 100,000 tu tiba-tiba dah double, 200,000 dalam masa 3 tahun, example So, I tutup balik I punya tu. Okey, contoh refinance, contoh kata yang you kena tengok dan semak balik.
Okey, thank you very much. Semoga bermakna. Sebab kat sini tuan-tuan dan puan, ikhlas saya cakap banyak ramai orang tak tahu. Okey, mungkin orang tahu pembayaran melalui gunakan Principal kan, Principal which is very good. So contoh you bayar rumah you bulan-bulan katakan let's say lah 715. Okey, you bayar extra 1000. You ada extra income kan, you bayar extra 1000. Saya cakap benda tu bagus. Okey, tapi ada satu kaedah lagi cerdik lagi. You kena tengok dulu masa you beli tu sale purchase agreement, berapa you punya masa tu OPR time tu berapa dia punya interest rate dia. Let's say lah interest rate time tu mungkin 6%. Tapi interest rate sekarang mungkin katakan tiba-tiba dah kira pergi kat bank tu 4.8%. So dah ada gap kan. Itu tuan-tuan orang dapat berjimat sangat banyak tuan-tuan. Okey. Kadang-kadang kita tak perlu mengubah pun komitmen bulanan kita berapa. Tapi kalau tuan-tuan puan extra income you okey, padu lebih, you buatlah, tak salah. Benda ni tak menjadi satu kesalahan dan satu dosa. Okey, yang penting kita mesti untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.